Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Tuan Imam, pada barisan AJK bagi surau Residensi Empau. Seterusnya pada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita berada pada siri ketiga bagi tadabbur surah Yusuf, dan pada hari ini kita meneruskan pada ayat 25 hingga 35, dan insya-Allah pada hari ini saya akan bawakan dahulu sedikit daripada apa yang kita telah bincangkan pada siri yang lepas, pada ayat yang ke-24, iaitu berkaitan dengan bagaimana Nabi Yusuf yang sudah pun berada di rumah Al-Aziz, pemerintah di Mesir pada waktu itu. Dan tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian, bila melihat kepada tadabbur surah Yusuf ini, surah yang ke-12, tema bagi keseluruhan surah ini adalah bagaimana bimbingan Allah dalam kehidupan, ketika jatuh bangunnya seorang insan bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Ia adalah sebagai satu penjelasan kepada kita bahawa hidup kita ini adalah seperti Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu ada turun bangunnya, dan inilah pujukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turunnya surah ini, ianya adalah surah yang menceritakan, memujuk kepada Nabi untuk terus kuat seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dalam siri sebelum ini, saya cuba bawakan mapping kepada surah ini. Sekejap, iaitu kalau kita lihat, kita ada beberapa bahagian, iaitu kita sudah bincang daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Ayat pertama hingga ke-6 pengenalan kepada surah Yusuf, di mana pada ayat yang ke-4 Nabi Yusuf itu berdoa, ataupun bercakap kepada ayahnya, dan apa yang dinyatakan ialah berkaitan dengan mimpi, dan ayahnya memberi respon pada ayat yang ke-5 hingga ke-6. Kemudian pada bulan lepas ataupun sebelum Ramadan lepas, kita berbincang tentang bagaimana ayat 7 hingga 24, bagaimana Nabi Yusuf itu bersama abangnya masuk, ataupun abangnya menjatuhkannya ke dalam perigi, kemudian terus terus dijual di Mesir, dan kemudian dibawa kepada Mesir, berada di rumah Al-Aziz. Maka pada hari ini kita akan lihat bagaimana perjalanan pada ayat yang ke-24, sedikit review, iaitu apabila digoda oleh isteri Al-Aziz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Iaitu isteri Al-Aziz, isteri kepada pemerintah pada waktu itu menggoda kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan ditutup, wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu, ada mengikut tafsir 7 lapisan pintu ditutup. Kemudian kata isteri Al-Aziz tersebut, haytalak, marilah kepadaku, ataupun kamu marilah. Maka perkataan yang diucapkan oleh Nabi Yusuf adalah perkataan yang amat mahal, yang berulang 2 kali dalam surah Yusuf, iaitu perkataan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihuz zalimun. Perkataan ma'adzallah ini adalah perkataan yang amat penting sebenarnya bagi Nabi Yusuf, dan juga penting kepada kita,
Kerana apabila bercakap tentang rawada ini, ya, godaan daripada isteri Al-Aziz itu adalah godaan yang bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh itu bila dinyatakan wa ghallaqatil abwab, dia tutup pintu, 7 lapisan pintu, maksudnya dia sudah secure, ya, sudah pastikan bahawa ketika beliau ingin membuat sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dia pastikan selamat, ya. Maksudnya kalau orang nak buat jenayah itu 7 lapis, ya, cara berfikirnya untuk kalau ini, kalau ini, dia ada strateginya, pastikan 7 lapis. Kira orang tak boleh nak fikir sangat lah. Kalau kita tengok dalam neuroscience tuan-tuan kan, bahawa sebenarnya dalam satu masa kita boleh memproses 7 perkara yang besar kan. Lebih daripada itu kita, walaupun ada istilah multitasking, tetapi akhirnya kita gagal dalam menguruskan lebih daripada 7. Itu pun kalau yang amat bijak dan amat laju, ya, penggunaan minda dan hatinya. Tapi ada anak-anak kita mungkin dia sampai 3-4 item sahaja, lepas tu dia tak boleh handle dah. Contohnya kalau tuan-tuan dengar ceramah sekarang, sambil itu jawab WhatsApp, kemungkinan WhatsApp tu nanti terisi dengan isi daripada kisah Nabi Yusuf, contohnya kan. Ataupun orang tu tengah marah, lepas tu dia jawab WhatsApp, ya, dalam masa sama dia baru dia bergaduh dengan sesiapa, dia akan termasuk perkara tersebut, kerana ini adalah kelemahan kita, ya. Ini dalam ilmu neuroscience. Maka bila kita melihat 2 komplikasi emosi, ya, abang-abang Nabi Yusuf kerana dengki kepada Nabi Yusuf, dan dalam konteks isteri Al-Aziz ini, dia ada suami yang sibuk, maka dia kurang peluang untuk berkomunikasi dengan suaminya. Maka bila dia dapat berkomunikasi dengan Nabi Yusuf sebagai bibi ataupun orang pembantu di rumah, dia rasakan bahawa Nabi Yusuf ini lebih memahami, lebih mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya. Sebabnya di pejabat, bila ada lelaki perempuan bekerja, perkara yang perlu diberi perhatian ialah jangan sampai komunikasi itu mengisi ruang kosong yang menyebabkan kadang-kadang ada isu di pejabat, ya. Kerana apa? Kerana ia bermula dengan sesuatu yang formal, tetapi bila mula masuk kepada non-formal, maka wujud perasaan apa yang disampaikan sini istilahnya rawada, ya, rawada. Maka tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, perkataan Nabi Yusuf ini, ma'adzallah, ya, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, ya, sesungguhnya dia Tuhanku. Ada 2 maksud, Tuhanku ataupun tuanku, ya. Tuhanku itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berbuat baik kepadaku, telah berbuat baik ataupun telah melayan aku dengan baik, ya, memeliharaku dengan baik. Mathwai ini daripada perkataan thawa, tempat perlindungan. Pasal Nabi Yusuf sudah pun masuk dalam telaga, dijual murah, maka Rabbi pertama maksudnya ialah tuanku Al-Aziz, tetapi yang keduanya adalah Tuhanku, ya. Ada 2 sudut dekat situ. Tapi poinnya sama, iaitu apa? Nabi Yusuf mengingat kepada jasa baik, jasa baik yang dibuat oleh tuannya Al-Aziz. Jadi tak mungkin dia akan berbuat khianat, ya, tidak berbuat zalim, ya. Sesungguhnya tidak berjaya orang yang zalim. Maka ini adalah salah satu cara bagaimana seorang boleh menjaga dirinya daripada terlibat daripada sesuatu kesilapan ataupun jenayah, iaitu apa? Bila dia minta perlindungan kepada Allah, yang keduanya ialah dia terhutang budi, ya. Contohnya lah, ada orang tu mungkin dia staff biasa, kemudian bosnya ini naikkan dia, promoted dia sampai ke atas. Kemudian bila dia sampai ke atas itu, dia ada peluang, ya. Kalau dalam bisnes itu, dia keluar daripada bisnes, buat bisnes dan compete dengan kawan yang pernah tolong dia. Kalau seseorang itu dia kata ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwain, ya, maksudnya dia dah sedar kawan dia pernah tolong dia, dia tidak akan compete ataupun akan step kawannya daripada belakang. Pasal apa? Dia sedar dan dia terhutang budi, ya. Dalam masa yang sama dia terhutang budi kepada Allah yang sudah menyusunnya. Biasanya orang sanggup untuk lawan balik kawan ini disebabkan apa tuan-tuan? Dia tak sedar ataupun dia tak kenang budi. Dia rasakan bahawa aku naik ni pasal aku naik, ya. Satu, dia dah terlupa Allah, ya. Tetapi yang kedua ni, dia terlupa kawannya yang pernah tolong dia, ataupun anak yang terlupa jasa ibu ayahnya. Dia terlupa bahawa dia hebat bukan kerana dia hebat,
kerana mak ayah dia pernah membantu mathwai, iaitu pernah memberi thawa, ya, perlindungan secara fizikal, secara intelek, secara emosi, secara spiritual, tetapi dia rasakan bahawa dia naik itu kerana dia naik, maka itulah yang menyebabkan ramai orang boleh menjadi zalim kerana dia terlupa orang di sekitarnya yang pernah berjasa. Dulu waktu biasa-biasa, wah, dia kata kita akan berjuang bersama, kan. Tapi bila dah naik itu, dia akan cantas kepada siapa sahaja yang kacau dia. Ini memang standard dalam pengurusan emosi manusia, ya. Jadi ini review daripada siri yang lepas, dan kemudian kalau kita lihat kepada ayat yang ke-24, ya, iaitu walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, ya. Allah nyatakan tentang bahawa perempuan itu berkeinginan kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga berkeinginan kepada perempuan itu, ya. Kalaulah tidak mendapat burhan. Perkara ini, tuan-tuan, ya, satu jenayah ataupun perkara yang tidak baik dalam hal ini adalah hubungan lelaki perempuan. Tetapi sebenarnya dalam ayat 24 ini adalah sebagai satu pujukan kepada kita bahawa kita ini tidak boleh wala tuzakku anfusakum, tidak boleh membersihkan diri kita ataupun menyucikan diri kita. Kita rasa bahawa saya ni selalu pergi solat, saya ni baca Quran, saya ni takkan terlibat dengan jenayah. Ataupun kalau kita ada hire seseorang dalam syarikat, kita kata dia ni orang baik, dia ni sembahyang, takkan dia buat jenayah. Jangan naif. Kerana apa? Allah menyatakan wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf itu kalau tidak mendapat burhan, maka dia juga ada keinginan kepada perempuan isteri Al-Aziz kerana dia adalah seorang manusia. Dia adalah seorang manusia, dan kita tahu bahawa dalam ayat ke-5 surah Yusuf ini, Nabi Yaqub menyatakan fayakidu laka kaida, ya, abang-abang Nabi Yusuf ini akan membuat komplot untuk menjatuhkan Nabi Yusuf, bukan kerana Nabi Yaqub itu negatif pada anaknya. Pasal menggunakan perkataan kaid itu ialah merancang plot untuk membuat kebaikan ataupun merancang plot untuk membuat keburukan. Dia ada 50-50 kat situ. Kalau Nabi Yaqub menyatakan makar, kalau makar, penggunaan istilah dalam Quran ia confirm buat jahat, plot untuk menjatuhkan. Tetapi kalau menggunakan fayakilu laka kaida, ya, ini menunjukkan Nabi Yaqub tidak naif, kerana dia kata bahawa musuh utama kepada manusia ini adalah syaitan. Syaitan ini dia akan cucuk kepada siapa sahaja, ada peluang saja, tuan-tuan, dia akan cucuk untuk membuat kejahatan. Tetapi kalau dia sentiasa ma'adzallah, yang kita belajar ayat 23 sebentar tadi, kemudian dia sedar terhutang budi kepada Allah, tak sangguplah saya dibantu oleh Allah selama hari ini, saya nak mengkhianati Allah, begitu, ya. Kalau kawan saya sudah tolong saya, takkanlah saya nak khianati kepada kawan saya. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah nyatakan kami yang menjauhkan Nabi Yusuf daripada perkara tidak baik. Anhusu, ya, wal fahsya, ya, perkara yang buruk dan juga perkara keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, iaitu di kalangan hamba yang mukhlasin. Dia ada istikhlas, dia ada mukhlis, dia ada mukhlas, tuan-tuan, ya. Itu tahap. Kalau kita sembahyang dulu, mak kita suruh kita sembahyang, ya, walaupun kita tak ikhlas, itu namanya istikhlas, buat ikhlas. Sama aja, semua nilai dalam hidup kita, nak rajin, nak semayang subuh, nak semayang semayang tahajud, nak derma ikhlas, apa sebagainya. Awalnya fasa nama yang kena push itu namanya istikhlas. Kemudian dia naik kepada satu tahap namanya mukhlis, iaitu kita yang usahakan untuk ikhlas, tapi yang digunakan istilah di sini mukhlasin, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengikuti training, tarbiyah diri kita, push untuk ikhlas. Tak kisahlah orang tengok ke tak tengok, saya akan buat yang terbaik. Maka Allah memberikan kepada Nabi Yusuf ini satu status. Kalau seorang bos ke, pekerja ke, ibu ke, ayah tu, awal-awal tu dulu mungkinlah kalau katakan si isteri kena masak, dia tak suka masak, itu buat suka masak, itu namanya istikhlas. Lepas tu sampai satu tahap dia dah buat bukan kerana suami, ya, dia cuba juga bersihkan diri, saya buat ini kerana Allah, itu mukhlis, ya. Tapi kadang-kadang ada juga dia istilahnya terpaksa, kan, rasa terpaksa. Tetapi bila dia dah buat, tak kisahlah suami saya suka ke tak suka ke, saya buat ini kerana Allah. Orang cakap terima kasih ke tak cakap terima kasih ketika di tempat kerja, saya tetap buat kerana Allah, maka itu namanya
ibadanal mukhlasin. Ya. Jadi Nabi Yusuf ini mendapat pencegahan daripada Allah untuk jauh daripada su' wal fahsya adalah kerana tarbiyah yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Maka pada hari ini kita nak melihat kepada ayat yang ke-25 daripada surah Yusuf ini. Ya, secara ringkas ayat 25 hingga 35 ini menceritakan kalau ada konflik besar dalam hidup kita ini, ia petanda sesuatu perkara besar akan menjadi hidayah, menjadi hadiah daripada Allah. Ya, konsisten daripada surah Al-Baqarah pun ada ayat 153 hingga ayat 158, bila ada walunabluwannakum, bila Allah menguji kita dengan satu ibtila, ya, kurang dari segi harta ke, dari segi ekonomi, sosial, kehidupan kita, tubuh badan kita, Allah sebenarnya menjanjikan 3 perkara. Ulaika ala salawatum min rabbihim, Allah berikan keampunan. Ya, sebenarnya Allah sedang salawat kepada kita. Salawat Allah biasanya kita dengar kita bersalawat pada Nabi, ya, ataupun Allah bersalawat pada Nabi, malaikat bersalawat pada Nabi. Tapi ada dalam ayat 153 hingga 158 surah Al-Baqarah itu, ulaika ala salawatim rabbihim, salawat itu daripada Tuhan kepada siapa tuan-tuan? Kepada orang yang diuji. Ya, orang yang diuji. Sebenarnya Allah bagi ujian kepada kita, Allah nak salawat pada kita, Allah nak bercakap dengan kita, Allah nak mengampunkan kita. Allah bercakap dengan kita itu maksudnya Allah nak ampunkan. Yang keduanya Allah nak memberi rahmah, dan yang ketiganya wa ulaika humul muhtadun, Allah nak memberi hidayah. Yang ini, ya, Allah nak beri hidayah, dan hadiah paling besar dalam hidup kita ini yang memang kita minta pada setiap hari adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta doa yang wajib dalam amalan wajib yang 17 kali sehari yang kita baca ialah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong beri hadiah paling besar yang bernama hidayah. Baik. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, pada ayat yang ke-25, ketika isteri Al-Aziz itu menggoda kepada Nabi Yusuf AS, dia kejar. Ya, dia kejar sampai ke pintu, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dia berjumpa dengan tuan ataupun suami je, ya. Maka habis hal ni, ya. Kena terserempak pada tengah-tengah tersebut ketika cuba menggoda Nabi Yusuf. Maka kata, qalat, kata isteri Al-Aziz ini, ma jaza'u man arada bi ahlika su illa an yusjana aw adzabun alim. Kalau tuan-tuan perasan betapa cunningnya, cepatnya dia membuat ataupun kemas membuat jenayah itu, ialah bila terserempak dia dah siap dah dia punya skema jawapan. Kan? Skema jawapan. Dia tak ada tak ada, ya. Terus saja qalat majaza, apakah balasan kepada orang yang nak membuat kerosakan kepada ahli keluargamu, ya, illa, kecuali mesti dipenjarakan ataupun diberikan azab yang pedih. Ya. Jawapannya itu kemas, tuan-tuan, ya. Dia kalau kita tengok ayat 4 daripada surah Yusuf ini, Nabi Yusuf ketika nampak mimpi, dia cakap tergagap-gagap. Dia ulang 2 kali. Ada perkataan yang sama, ya. Kalau kita tergagap-gagap, perkara yang sama diulang. Ya, begitu kan? Dia ulang perkataan. Tapi di sini perkataan tak diulangkan. Maksudnya yang isteri Al-Aziz ini ketika dia membela dirinya itu kemas, ya. Maksudnya apa balasan bang, kan, pada orang nak ganggu kepada ahli keluarga abang sendiri. Lebih kurang gitulah, ya, kepada suaminya yang terserempak dengan si isteri yang sedang mengganggu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kata Nabi Yusuf, ya, hiya rawadatni an nafsi. Jadi Nabi Yusuf ketika dalam keadaan yang takut tersebut, ya, dalam sama dia cepat bertindak dalam krisis. Ini yang kita belajar daripada Nabi Yusuf. Walaupun sebenarnya Nabi Yusuf tahu dia adalah orang bawah yang mungkin tak didengari, si isteri Al-Aziz itu lebih cepat lagi daripada dia untuk membela diri. Tetapi pada ayat yang ke-26 ini, Nabi Yusuf terus membela diri, terus bercakap. Dan ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Ketika kita bersama kebenaran, kita kena bercakap. Ya, kadang-kadang yang suka bercakapnya adalah orang yang tak betul, kan? Orang yang tak betul pula yang banyak bercakap dalam meeting, dalam apa sebagainya, yang pergi masjid ni dia kan, pasal selalu khusyuk, maka di pejabat dia tak bercakap sangat. Bukan tuan-tuan lah, kan? Tuan-tuan macam Nabi Yusuf lah, ya, iaitu
terus menyatakan dia yang menggodaku daripada untuk menggodaku, ya. Wa syahida syahidun min ahliha, ada salah seorang daripada kawasan dalam rumah tu yang menyaksikan peristiwa itu, dia terus menyatakan in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat huwa minal kadhibin. Kalaulah, ya, katakan bajunya itu bila dilihat koyak daripada depan, maka yang betul adalah isteri Al-Aziz dan yang salahnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang kata baby, ada yang kata orang dewasa, tak apalah tuan-tuan kan. Ya, dalam tafsir ada banyak orang yang disampaikan siapa yang memerhatikan ini, yang perasan. Ada yang kata bibi, ya, yang menyuci, ya, cleaner apa sebagainya, dia perasan perkara tersebut, ya. Jadi jangan underestimate cleaner di pejabat, contohnya kan, ya, ataupun sesiapa je lah, tea lady ke, kerana semua ini adalah syahid, saksi yang amat-amat penting. Maka dia menyatakan kalau depan koyak, ini yang betulnya ialah isteri Al-Aziz. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, jika koyaknya itu daripada belakang, fakadzabat wa huwa minas sadiqin, ya, maka yang betulnya ialah Nabi Yusuf, yang penipunya, yang tak betulnya ialah isteri Al-Aziz. Jadi ini adalah kaedah forensik awal, tuan-tuan, ya. Maksudnya dalam menentukan kebenaran itu, kita kena ada judgement awal untuk menentukan kebenaran. Belum lagi masuk mahkamah, dah ada penilaian asal awal yang amat penting. Kerana apa? Kerana bila jenayah ini berlaku, ada orang yang boleh istilahnya buying time, tuan-tuan, ya. Buying time inilah dia buat satu jenayah, dia makan masa 3-4 tahun, dia boleh bayar kepada mahkamah. Dalam kes ini nanti kita tengok macam mana apa yang berlaku. Maka dalam masa 3-4 tahun itu, ramai orang yang sudah sengsara, ramai orang yang sudah derita. Kerana apa? Kerana ada orang bila dia buat jenayah, dia ada yang takut kena tangkap, tapi ada yang ada pengalaman, dia tahu tak apa, 3-4 tahun kita makan dulu, ya, makan dulu, kemudian nanti kita tengoklah ketika 4-5 tahun lagi, ketika orang pilih nanti, kita dah bawa dah mana bahagian kita yang perlu dibawa, ya. Dia dapat bahagian dia. Jadi dalam hal ini, forensik awal perlu untuk menyekang kepada orang yang berbuat jenayah tersebut daripada menular ataupun terus bermaharajalela, ya. Maka kalau kita lihat seterusnya, falamma ra'a qamisahu, ya, bila suaminya melihat baju Yusuf koyak daripada belakang, min dubur, qala innahu min kaidikun, ya, kata suaminya tadi, sesungguhnya ini adalah satu tipu daya kamu orang perempuan. Ini perkataan yang biasa orang gunakan. Cabaran masalah dekat dunia ini adalah kerana orang lelaki ke orang perempuan, kan. Biasa kalau dengar cakap macam tu, orang cakap orang lelaki cakap orang perempuan, lepas tu orang perempuan pula kata mana boleh gitu kan. Kemudian orang lelaki pula bawa ayat ini pula, innahu min kaidikun, ya. Kalau siapa belajar bahasa Arab tu, kaf nun tu yang ada syaddah itu merujuk kepada plot yang selalu dibawa oleh orang perempuan, ya. Tetapi kita kena ingat, ya, ini perkataan siapa? Ini bukan perkataan daripada Allah, ini perkataan yang direkodkan daripada isteri ataupun suami Al-Aziz tadi itulah, ya, pemerintah tadi. Pemerintah itu yang berkata bahawa innahu min kaidikun inna kaidikunna azim. Dan dia kata kaidikunna, kalau tuan-tuan perasan, kunna itu maksud merujuk pada apa? Satu wanita ke ramai wanita? Ramai, ya. Maksudnya apa? Dia membuat satu stereotip bahawa sesungguhnya perempuan ni memang suka membuat perancangan komplot, dan tipu dayanya itu adalah amat besar pengaruhnya. Azim. Ini adalah pengalaman orang politik di Mesir itu yang menyatakan bahawa orang rumah dia dan orang-orang perempuan ini, dia memang suka membuat tipu daya dan pengaruhnya besar sangat kepada dia sebagai Al-Aziz. Ini dia cakap, ya. Bukan direct daripada Allah SWT. Dia kata maksudnya apa sahaja yang orang perempuan cakap, dia bisik saja pada suami dia, suaminya akan terkesan, ya. Suaminya akan terkesan. Dan itu yang dinyatakan di sini. Jadi adakah betul perkara ini? Kita kena tanyalah pada orang perempuan kan, ya, dan tanyalah kepada orang lelaki. Tapi bila kita pergi awal balik kepada surah Al-Baqarah berkaitan dengan peristiwa Nabi Adam yang makan ataupun mendekati asy-syajarah, Allah menyatakan tentang
bahawa yang menggodanya itu ataupun yang menggoda Nabi Adam siapa tuan-tuan? Yang makan pada asyajarah ataupun mendekati asyajarah di syurga. Siapa yang goda Nabi Adam? Hawa ke, ular ke, syaitan? Yang goda Nabi Adam, yang merayu Nabi Adam. Siapa? Jawapannya ialah fa'azallahumash syaitan. Ya. Yang zal itu maksudnya yang menggoda sikit itu adalah syaitan. Dan yang digodanya itu huma itu merujuk pada Nabi Adam dan juga Hawa. Kalau doa dalam surah Al-A'raf itu apa perkataannya? Qala, qaf alif lam alif, bukan qaf alif lam tuan-tuan ya. Kalau qaf alif lam itu seorang bercakap, tapi qaf alif lam alif maksudnya dua-dua bercakap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa point dia? Yang mengaku bersalah siapa? Dua orang. Yang digoda siapa? Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa yang digoda oleh siapa? Oleh syaitan. Jadi tuan-tuan kena ingat bahawa komentar Allah yang menggoda siapa seduce Adam? Syaitan. Dalam agama Kristian, siapa seduce Adam, yang menggoda Adam? Hawa. Ya. Itu dalam mazhab Kristian. Itu sebabnya dalam Kristian memandang Eve seduce Adam. Ya. Dan kita tidak mahu dalam Islam ini orang Islam terpengaruh dengan ideologi daripada Kristian, iaitu Eve seduce Adam. Ya. Tetapi dalam ayat ini adalah nak menunjukkan bahawa apabila si suami itu tidak berpaksikan kepada Allah, maka syaitan boleh menyebabkan dia diganggu oleh isteri dia. Ya, sehingga kan dia menyatakan innahu min kaidikun inna kaidikunna azim. Jadi kalau tuan-tuan kalau rasa memang saya ada pengalaman juga isteri saya mempengaruhi saya, itu pasal yang si suami dia itu tidak ada pegangan kepada Tuhan yang kuat. Dia tak boleh nak asingkan ini isteri saya suruh beli yang memang diperlukan, ataupun ini isteri saya beritahu benda yang sebenarnya tak diperlukan. Dia tak ada paksi kepada Tuhan yang betul. Sama je suami isteri dua-duanya sentiasa akan digoda oleh syaitan. Maka pada ayat yang ke-29 ini, Yusuf Al-Aziz, kalau tuan-tuan nak tahu dia berpaksikan kepada Tuhan ke tidak, tengok macam mana Al-Aziz cakap kepada Nabi Yusuf. Dia panggil Yusuf, lebih kurang gitulah kan, terus je cakap begitu. A'rid an hadha, ya, lupakanlah hal ini. Dan engkau, ya, isteri dia kata, mintalah ampun bagi dosamu, sesungguhnya engkau adalah orang yang bersalah. Tuan-tuan perasan kan dekat sini bagaimana Al-Aziz ini membuat damage control, ya, ketika dah nampak dah isteri dia buat masalah. Pertama dia cakap kepada Nabi Yusuf, a'rid an hadha. Dah cukuplah tu. Kan? Lupakan. Ya. A'rid ini berpaling, jangan ambil kisah sangat. Dan kemudian dia cakap kepada isterinya, wastaghfiri li dzambik. Ya. Mintalah ampun bagi dosamu, kesilapanmu. Zambik ini sesuatu yang memalukan. Dia tahu perkara ini memalukan. Innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya kamu ini adalah orang yang buat salah. Khati' ini maksudnya apa tuan-tuan? Buat salah tak sengaja. Dia ada mukhti' dalam Quran. Satu lagi khati'. Ya. Nanti kita tengok juga dalam kisah abang Nabi Yusuf ni, akhirnya dia mengaku di depan Nabi Yusuf bila dah perasan ini adalah Nabi Yusuf dah jadi menteri. Dia cakap kami ini adalah khati'. Ya. Khati' ini adalah orang buat salah tapi dengan sengaja tuan-tuan, ya. Dengan sengaja. Kita ingatkan bahawa kalau khati' itu dia buat salah, contohnya abang Nabi Yusuf, ketika dia merancang komplot itu memang dengan sengaja. Tetapi itu adalah khati'. Ya. Kalau mukhti, yang itu adalah orang yang buat salah tak sengaja. Ya, tak sengaja. Jadi dalam hal ini Al-Aziz perasan si isterinya memang dengan sengaja buat salah tersebut, tapi dia kata dah mintalah ampun. Ya. Perasan tak tuan-tuan? Dia suruh minta ampun tanpa perlu mengikut kepada standard keadilan. Dia suruh minta ampun begitu saja dah. Kan? Nabi Yusuf pun dah, yang isteri pun dah, dia nak menjaga reputasi dia sebagai Al-Aziz. Dan kalau kita perasan, dahlah si isteri buat masalah, si suami pun ada
dia punya keinginan untuk menjaga reputasi berbanding kalau katakan Nabi Muhammad SAW, dia kata kalaulah Fatimah itu mencuri, dia juga akan dipotong tangannya. Maksudnya keadilan melangkau daripada reputasi, dan ini adalah antara perkara yang mencabar, tuan-tuan. Siapa yang nak letak jawatan ataupun nak malu, nak cakap bahawa saya kerana train lambat sahaja saya letak jawatan Menteri Pengangkutan macam menteri dekat Singapura? Tak semudah itu, ya. Silap saja letak jawatan ataupun mengaku kesilapan. Jadi ini contoh betapa Al-Aziz ini bukannya God centric tetapi reputation centric, kan? Bukannya justice centric, bukannya kerana keadilan dalam pemerintahannya, tetapi kerana nak menjaga reputasi. Baik. Jadi waqala niswatun fil Madinah, di Mesir itu wanita-wanita pada waktu itu bercakap-cakap satu berita viral. Ya. Apakah berita viral tersebut? Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsih. Isteri Al-Aziz itu dia menggoda, memujuk hambanya bernama Yusuf, ya. Sesungguhnya cintanya qad syarafaha hubba. Ya, bila mereka menyatakan qad syarafaha hubba, ini maksudnya teruk betul lah isteri Al-Aziz itu. Dia tu memang dah angau. Syarafaha hubba ni kecintaan yang melampau-lampau. Macam manalah dia boleh bercinta dengan anak buah dia ataupun dengan pembantu dia. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat ia berada dalam keadaan yang kesesatan yang nyata. Perkataan yang pernah digunakan oleh abang-abang Nabi Yusuf cakap pada ayahnya, ayah ni memang keliru betul lah. Kan? Ada dia cinta, sayang sangat pada adik dia, padahal kita ni usbah, kuat. Maka perkataan yang sama juga digunakan oleh wanita-wanita di Mesir, isteri-isteri YB, ya. Niswah ini adalah isteri-isteri pemerintah pada waktu itu. Mereka menyatakan bahawa inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dia ni dalam keadaan keliru. Padahal sebenarnya apa yang kita belajar, mengapa perkataan dhalalim mubin ni berulang-ulang, tuan-tuan, ya? Kerana bila seseorang tidak memahami tentang psikologi orang lain, malah kadang-kadang penilaiannya itu tidak benar, maka orang akan menyatakan dia itu adalah sesat yang nyata. Apa istilahnya dekat Terengganu, Ustaz? Sesat nanang. Apa? Berat nanang, kan? Dia kalau keluar perkataan tersebut, kena berjaga-jaga. Pasal apa? Sama ada betul buat nanang itu adalah betul, ataupun kemungkinan kita memandang hina kepada orang yang cakap berat nanang tersebut, dan akhirnya kita akan mengulang balik jenayah ataupun dosa yang orang itu buat. Pasal kita akan tengok ceritanya depan ni, ya. Jadi penggunaan perkataan ketika kita melihat orang buat salah, kita kena doakan orang itu mendapat hidayah, tuan-tuan, ya. Bukannya kita mengutuk kepada orang itu. Kita tahu benda tu salah, okey. Tetapi jangan kita kata tu betul lah, tak tahu, tak faham lah dia macam mana dia boleh buat gitu, ya. Dia ni, lepas tu kita tambah lagi dengan label-label yang seterusnya, berat nanang. Dia punya conclusionnya, orang yang cakap begitu, dia akan diuji dalam hidupnya, kecuali dia bertaubat, kerana dia tidak boleh mengutuk kepada orang yang berbuat dosa, ya. Kalaulah Nabi mengutuk orang yang buat dosa, ramai dah orang yang di Mekah itu dah dikutuk oleh Nabi. Tapi Nabi terus mendoakan keampunan kepada penduduk Taif, anak-anak yang membaling batu, baling macam-macam pada Nabi ketika pergi ke Taif. Dengan doa Nabi, maka Taif, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, orang nak pergi Taif dan kita tak nampak itu adalah negara kafir. Gitu, tuan-tuan, kan? Jadi ini perspektif apabila kita melihat kepada ayat 30. Pada ayat yang ke-20 ataupun 31, ya, pada ayat yang ke-31, falamma sami'at bimakrihin, ya, iaitu ketika perempuan itu mendengar cercaan, isteri Al-Aziz mendengar kepada berita viral lah, orang dah cakap-cakap dah pasal dia, maka apa yang dia buat? Arsalat ilaihinna, iaitu diundangnya mereka itu dan disediakan tempat duduk. Dia ada istilahnya PR stunt. Tuan-tuan tahu PR stunt? Ya, public relation stunt. Ini salah satu kemahiran dalam politik, ya, dalam public sphere, ya. Iaitu kalau ada orang yang dia bila dikutuk, dia apa sebagainya, dia akan down. Tapi isteri Al-Aziz ini, dia ada pengalaman. Ya, dia adalah bangsawan, dia telah dilatih oleh suami dia, ya. Dia lain daripada orang perempuan dekat kampung, kalau kena kutuk dia duduk sorang-sorang. Dia kalau kena kutuk dia akan bangkit.
Dia akan bangkit. Ya. Dia takkan diam. Dia kalau senyap itu, dia bukan senyap diam yang tak buat apa-apa, dia senyap sedang merancang. Maka apa perancangan dia? Dia kirim undangan, ya, arsalat ilaihinna, dia undang kepada mereka itu, wa a'tadat lahunna muttaka'a, ya, disiapkan pada mereka ini tempat duduk yang selesa, maka diberikan pada setiap daripada mereka sikina, pisau. Tuan-tuan nampak kan? Tempat duduknya mesti selesa dan kemudian diberikan pisau. Jadi isteri Al-Aziz ini dia sedang merancang. Ya, dia sedang merancang. Dia bukannya buat kenduri, tapi kenduri itu jom makan-makan. Bukan sekadar itu. Dia sedang membuat satu press conference lah, lebih kurang begitu, tapi dalam setting yang muttaka'a. Muttaka'a di tempat yang amat selesa dan diberikan satu pisau, dan selepas itu apa yang dibuat? Waqalat ikhruj alaihinna. Ya, dia suruh Nabi Yusuf, okey, keluar daripada itu. Itu namanya PR stunt, ya. Dia buat satu kejutan kepada wanita-wanita yang gosip viral tentang dia. Jadi dia tak down. Dia masih lagi cuba nak, bila orang yang ada komplikasi ke perasaan, tuan-tuan, ya, macam abang-abang Nabi Yusuf, bila dia sudah ada masalah emosi, dia boleh merancang strategi untuk justify segala apa yang dirasakan. Itu abang Nabi Yusuf. Yang isteri Al-Aziz pun sama juga. Bila dia dah suka kepada Nabi Yusuf, kemudian dia tersilap, suami dia dah kata dah. Tutup kes. Nak tutup kes. Tapi orang buka. Adalah orang yang cerita-cerita kat mana viral, leaking ke apa sebagainya, ya. Maka dia takkan berdiam diri. Maka dia suruh Nabi Yusuf keluar, maka falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna, ya. Apabila mereka nampak kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dia kata apa? Akbarnahu, iaitu mereka melihatnya sebagai seorang yang amat terpesona. Akbarnahu ini sesuatu yang mengkagumkan. Jadi sebabnya bila kita baca Allahu Akbar, yang kita kagum pada siapa, tuan-tuan? Kepada Allah SWT. Ya. Harapnya lah saya kan. Okay, tuan-tuan boleh lah. Ya. Waktu itu yang paling besar ada Allah, yang lain masalah ke apa semua yang dalam pemikiran, semuanya kecil. Tak penting. Kagum kepada Allah. Maka kali ini bila dia lihat saja Nabi Yusuf, dia kagum sangat. Akbarnahu, ya. Maka apa yang berlaku? Waqata'na aydiyahunna. Dia bukan waqata'na, tuan-tuan, ya. Kalau waqata'na itu maksudnya terpotong. Waqata'na tu potong beberapa kali kepada tangannya. Tak perasan. Ingatkan potong mangga, kan? Rupanya terpotong tangannya, terluka lah. Bukan potong sampai keluar daging, tuan-tuan, ya. Terpotong itu maksudnya terhiris beberapa kali. Pasal terlampau teruja kagum melihat kepada seorang insan bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka berkata apa? Wa qulna hasya lillah. Mereka kata bahawa maha sempurna Allah. Ini bukan manusia biasa, ini adalah malakun karim, ini adalah malaikat. Cuba tuan-tuan bayangkanlah. Ini baru kali pertama. Kali pertama tengok dah macam tu. Zaman sekarang ni diorang tengok Fatah Amin, lebih kurang gitu kan. Ya. Kita tengok viral kan, dia punya status-status. Isteri orang pun sampai dia kata, saya tak sabar dah. Tak sabar apa? Kan? Sampai begitu sekali. Dan perasaan itu ada pada isteri YB ini. Awalnya isteri Al-Aziz. Isteri Al-Aziz, dia akan cakap lah pada ayat 32. Tapi ini peristiwa yang berlaku. Isteri YB pun terkagum kali pertama dan terpotong, terhiris tangannya. Maka tuan-tuan yang mati Allah sekalian, macam mana mereka boleh jadi begitu? Satu ialah settingnya selesa. Yang kedua ni apa? Kerana cara Nabi Yusuf itu keluar, dibawakan, dan ini adalah antara perkara yang dirancang oleh seorang bernama ataupun isteri Al-Aziz, kerana dia kata, okey, kamu cakap pasal aku. Kau cakap pasal aku. Kau ingat kau selamat. Cuba tengok. Maka kata Zulaiha, isteri Al-Aziz, pada ayat yang ke-32, ya. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Ya. Itulah yang kamu kutuk-kutuk aku tu, inilah dia. Tengok. Dia justify jenayah yang dia buat. Dia kata, kamu tak tahu, kan?
kadzalik, ya, ataupun fadzalikunna, ya, lumtunnani fi, yang kamu kutuk itu, inilah dia. Walaqad rawadtuhu an nafsihi fasta'sam, ya, iaitu apa? Sesungguhnya aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Tuan-tuan nampak kan? Isteri Al-Aziz ini, dia bukan deny, menafikan apa viral yang ada. Dia siap cakap lagi, memang aku goda. Tapi dia cakap dulu, yang kamu kutuk itu, itu. Yang tengok tangan kamu tu. Tangan kamu tu, baru kali pertama. Kan? Lepas tu kamu kutuk aku. Aku ni tengok dia ni, hampir setiap hari, memang aku goda dia. Tengok. Cara dia bercakap, tuan-tuan, dia tak ada. Dia memang aku goda dia. Dan dia fastaqsam, dia tidak melayan. Dia tidak melayan. Dan apa cakap? Wala illam yaf'al ma amruhu la yasjunanna wa la yakunanna minas saghirin. Bila dia dah justify bahawa apa yang berlaku dalam diri dia, maka kata isteri Al-Aziz ini, kalau dia tidak buat apa yang aku suruh, nescaya pada ayat yang ke-32, dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Ya. Itu adalah kesan daripada satu unresolved emotion dalam diri seseorang, tuan-tuan, ya. Dalam diri abang Yusuf, Nabi Yusuf, dan dalam isteri Al-Aziz, bila ada unresolved feeling, apa jadi? Dia akan buat dan dia akan buat, dia akan justify dan dia akan justify sampai sanggup belanja buat kenduri, tuan-tuan, ya. Jadi kenduri ni, tuan-tuan kena ingat-ingat juga. Ada orang guna kenduri untuk apa? Untuk justify unresolved feeling, untuk mendapat kuasa, untuk mendapatkan apa-apa saja yang dia nak dapatkan. Yang penting dia puas hati. Tapi kalau tuan-tuan buat apa, kenduri raya minggu lepas tu, itu okey kan, insya-Allah, ya. Ini ada orang yang gunakan medium kenduri untuk kempen. Untuk menyatakan bahawa saya ada unresolved feeling dan saya akan guna pelbagai strategi untuk mempengaruhi kepada masyarakat. Ya. Baik. Jadi kita tengok dalam ayat 32 ini betapa isteri Al-Aziz ini, dia memang bersungguh-sungguh betul lah. Kan. Suami dia cakap, dah lah, minta ampun lah, kan. Ya, kamu dah buat silap tu. Memang kamu buat silap dengan sengaja. Dah, Nabi Yusuf dah tutup kes. Tapi bila kes buka balik, dia tak akan duduk diam. Tuan-tuan boleh nampak kan? Unresolved feeling itu, dia boleh membawa kepada pelbagai peristiwa dalam sebuah negara bernama Mesir. Dia menjadi satu berita headline lah sebenarnya. Ya. Dan media memang banyaklah berita waktu itu. Kan? Terpotong tangan lah, apa sebagainya. Banyak semua berita. Orang media sukalah waktu ni. Ya. Baik. Kita pergi kepada ayat yang ke-33. Ataupun sebelum itu, saya bawakan sikit apa yang ada pada ayat 32 itu. Perkataan daripada isteri Al-Aziz itu adalah gabungan dua perkara, tuan-tuan, ya. Gabungan nafsu campur ego. Nafsu ialah kerana dia nak berbuat sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Yusuf. Itu yang sampai dia cakap apa? Kalau dia tak buat apa yang aku suruh, wala illam yaf'al ma amaruhu, ya. Wa illam yaf'al ma muruhu, aku akan penjarakan dia. Nescaya akan dipenjarakan. Jadi nafsu kalau tidak dikawal, dia akan bergabung pula dengan ego. Akhirnya apa, tuan-tuan? Dia akan melahirkan ketagihan kuasa atas orang lain. Dia akan tekan orang lain menggunakan kuasa. Dan itu sebabnya nafsu mahukan keseronokan fizikal, ego mahukan kemenangan sosial. Gabung dua, tuan-tuan, memang habis negara. Habis negara. Kalau gabung nafsu campur ego, maka apa yang berlaku dalam sebuah syarikat, habis syarikat. Nafsu campur ego dalam sebuah keluarga, suami kepada isteri ke, isteri kepada suami, habis, tuan-tuan. Habis. Pasal apa? Asalnya itu daripada unresolved feeling. Dia permulaannya adalah unresolved feeling. Isteri Al-Aziz, dia tak settle dengan suami dia. Tapi dia tak settle itu, dia pergi cari sumber yang tak betul. Bila cari sumber tak betul, bila suami kata dah tutup kes, dia buka lagi kes. Pasal dia ada egonya. Dia kalau nafsu tak ada ego sangat, dia akan mengaku, ya Allah, aku ni buat salah, ya Allah. Kan si suami dia dah suruh dah cakap minta ampun. Tapi dia tak minta ampun. Dia kata tak nak.
Orang alang-alang dah cakap pasal aku. Kan? Jadi minta ampun ni dia ada minta ampun personal, ada minta ampun di peringkat keluarga, minta ampun di peringkat negara. Pasal ada orang personal dia ngaku dah, tapi di peringkat negara bila orang cakap alang-alang menyeluk berkasam, apa jadi tuan? Baik, seluk sampai ke pangkal kan? Jadi ini adalah kesan daripada bila dua-dua bercantum, seorang sanggup pilih penipuan berbanding kebenaran, ya, paksa orang lain tunduk ataupun dihukum, dan cipta naratif palsu. Zaman sekarang senanglah kan, guna sahaja media sosial yang ada, tim PR untuk bina naratif palsu ataupun naratif yang tangent, lari daripada isu yang sebenar. Itu pun satu lagi cara PR yang diajar, bukan diajar lah, yang dibongkar di dalam surah Yusuf, ya. Dia bila nak abang Nabi Yusuf itu, dia dah buat sesuatu perkara, dia pergi kepada baju yang dilumuri dengan darah tipu kan. Dia larikan dia punya attention, ya. Ataupun dalam hal ini, bila dah ada isu tadi itu, dia buat satu kenduri dan akhirnya dia dapat mempengaruhi kepada isteri-isteri YB, sehingga kan apakah perkataannya? Qala, ini respon daripada Nabi Yusuf dahulu. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya. Kata Nabi Yusuf bila dia telah diberi amaran oleh isteri Al-Aziz tersebut bahawa kalau kamu tak buat apa yang aku perintahkan, kamu akan dipenjarakan dan kamu akan jadi sagirin, kamu akan dihina. Kau ingat kau betul, ya? Kau kena nanti. Lebih kurang itulah tuan-tuan, ya. Kau kena nanti. Itu istilah minasagirin. Jadi orang yang ada masalah emosi, unresolved feeling ini, dia boleh buat sampai semua orang berlutut di depan dia. Dan itu bukan mustahil. Allah bongkarkan dalam surah Yusuf ini agar kita tidak naif kalau katakan ada orang yang kita tengok dia takkanlah buat begitu. Dia bila syaitan masuk tuan-tuan, orang tu dia sanggup buat apa sahaja. Ya, buat apa sahaja. Maka kata Nabi Yusuf, wahai Tuhanku, penjara aku lebih cinta kepadaku daripada mereka yang mengajakku kepadanya. Mengapa digunakan perkataan yad'unani, mereka mengajakku? Kerana kali ini bukan isteri Al-Aziz sahaja yang sokong, yang minta Nabi Yusuf buat perkara yang tak baik, tapi siapa yang sokong sekarang? Ahli kenduri. Kan? Sebabnya diberi makan tuan-tuan adalah satu perkara yang amat kritikal dalam kehidupan. Bila diberi makan, orang boleh buy in kepada sesuatu idea. Ya. Sebabnya Nabi Ibrahim bila dia tengok malaikat datang ke rumah dia tak tahu malaikat kan, dia bagi makan. Sekali dia tengok orang ni tak makan. Dalam tradisi mengenali penjenayah pada zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang pun kan, penjenayah tidak akan makan. Mengapa? Pasal kalau dia makan, dia akan terhutang budi. Dan bila terhutang budi, kembali balik. Tiba-tiba dia terkenang, alah, dia dah bagi aku makan. Kan? Dia dah buat baik. Takkanlah aku nak pergi bunuh dia ke apa. Dia takkan buat. Dia mesti, kalau nak jadi kejam tu, dia mesti kejam daripada awal. Begitu. Ya? Jangan dikurangkan kekejaman dengan mengambil makanan daripada orang tu. Nak beli-beli kat sendiri. Jangan ambil daripada orang tu. Ya? Jadi banyaklah implikasi daripada perkara tersebut, ya. Bukan salah buat kenduri tuan-tuan, ya. Itu kalau tuan-tuan tak apa, ya, tapi kita nak cerita jangan sampai kenduri menyebabkan nilai kebenaran yang kita nak bawa kawan belanja kita, kan. Sebabnya mengapa ada polisi tidak ada hadiah, kan. Kerana bila ada hadiah itu belanja nasi goreng je kot, kan. Tapi itu permulaan. Lepas tu stake. Lepas tu dia ada lagi lah dia punya tahap-tahapnya. Untuk akhirnya kita kata tak apalah, projek tu bagilah pada dia, kan. Dia orang baik, kan. Tapi rupanya kita yang termakan kebaikan tanpa menyedari hakikat sebenar. Baik. Jadi dalam ayat yang ke-33 ini, Nabi Yusuf memberi respon kepada amaran yang diberikan, iaitu aku memilih, ya Tuhanku, as-sijn itu, penjara itu aku lebih cinta daripada apa yang mereka ajak, ya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya, jika engkau tidak menjauhkanku daripada plot perancangan mereka, aku pasti akan menjadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya, iaitu asbu ilaihinna wa aku minal jahilin.
Aku akan diberi musibah menjadi orang yang jahil. Apa maksud orang jahil? Kita belajar daripada ayat 67 surah Al-Baqarah, Nabi Musa berdoa, an akuna minal jahilin. Nabi Musa bukan orang tak pandai, tuan-tuan. Pakar Taurat. Pakar Taurat. Tapi Nabi Musa berdoa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada menjadi orang jahil. Pasal orang jahil ini orang yang ada ilmu tetapi dia tak boleh guna ilmu pada waktu yang tepat, pada masa yang tepat, membuat keputusan yang tepat. Ya, dia ikut perasaan. Dia ikut perasaan. Itu namanya jahilin. Kita jangan ingat bahawa jahilin ni orang ni tak belajar tinggi, ya. Bukan. Jahilin dalam Al-Quran adalah orang yang ada ilmu tapi tak boleh beramal dengan ilmu yang ada. Macam orang dekat emergency lane, tuan-tuan kan. Dia tengok macam kosong je, jam, traffic jam, ya. Jadi apa yang berlaku? Dia buat hazard light, teng. Lepas tu dia corner, dan ini bukan yang smart lane. Ini bukan smart lane. Ini yang memang emergency lane. Emergency lane, tapi dia rasa macam tak boleh sabar betul lah. Dia memang ada pendidikan tinggi, tapi teng, pum, dia terus dia laju. Itu adalah orang jahil. Dia tak boleh kawal perasaannya. Maka dalam hal ini Nabi Yusuf dalam ayat ini, ya, Nabi Yusuf memberi respon, dan kalau kita perasan dia respon pada siapa? Dia respon kepada Allah SWT. Dia respon pada Allah SWT bahawa dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku memilih penjara itu, aku lebih cinta berbanding dengan apa yang mereka ajak. Maka komentar ulama berkaitan dengan ayat ini, akhirnya Nabi Yusuf memang diberi penjara, ya. Pasal Nabi Yusuf kata penjara itu aku lebih cinta. Dan perbincangan ulama lah, ya, kalaulah Nabi Yusuf ini tidak bercakap Rabbi as-sijnu ahabu ilayya, contohnya, ya Allah, tolong jauhkan aku daripada segala perancangan jahat ini, kemungkinan adalah doa yang dijawab oleh Allah juga, dia dijauhkan tanpa masuk penjara. Apa yang kita belajar, tuan-tuan? Ketika kita berdoa, kita kena jaga percakapan kita ketika berdoa. Ya, pasal doa ni memberi implikasi, tuan-tuan, ya. Contohnya, ya Allah, tolonglah aku teringin sangat nak kereta yang besar tersebut, contohlah, kan. Kita kena ingat, daripada doa itu bila Allah kabulkan, dia ada implikasi. Dia bukannya terus sebiji dapat, bukan. Dengan nak dapat besar itu, ada setengah orang dia kena aksiden dulu baru dapat kereta besar. Ada orang yang dia kena bekerja siang malam sampai sakit baru dapat kereta besar. Ataupun ada yang tiba-tiba dapat bonus, dapat kereta besar. Jadi, kita kena ingat, bila kita nak sesuatu, bersedia untuk mendapat implikasi daripada doa bila dikabulkan. Ada orang yang kata, ya Allah, moga-moga aku ni dapat pergi haji tahun ini. Contohnya, kan. Kadang-kadang implikasinya macam-macam. Cara Allah nak menyusunnya. Jadi, kita jangan terkejut pula. Ya, tiba-tiba kehidupan kita berubah, dia punya jalan ceritanya. Rupa-rupanya itu adalah kesan implikasi daripada doa yang kita sebutkan. Ini sedikit daripada ayat ini. Jadi pada ayat yang ke-34 ataupun 33 ni, ya, secara ringkasnya apa yang kita perasan, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai. Ya, Nabi Yusuf tidak ikut nafsu walaupun beliau boleh, ya. Nabi Yusuf tidak tunduk kepada ego wanita walaupun dia berkuasa. Sebaliknya, Yusuf palingkan diri kepada Allah, bukan emosi atau situasi. Ya. Bukan mengikut emosi ataupun situasi. Ikut situasi pada waktu itu, majoriti kata dah lah, kan. Sekali je kot. Kan. Ataupun situasi, emosi pada waktu itu, penjara. Dia dah duduk dekat satu tempat yang dah okey dah. Tiba-tiba, takkanlah dulu telaga, lepas tu jual murah, takkan nak masuk telaga pula. Ataupun masuk penjara, kan. Jadi kalau rasional itu dipegang, itu bukan rasional, itu adalah emosi, ya. Sehingga kan Yusuf bukan hanya selamat daripada zina, tetapi dia selamat daripada menjadi hamba kepada manusia. Pasal awalnya ialah kerana ada perkataan Rabbi itu yang mahal. Bila berhadapan dengan sesuatu ujian dalam melakukan perkara tak baik, bila bermula saja perkataan Rabbi, tuan-tuan selalu, ya Allah, tolong aku, ya Allah, kan. Ada masalah dalam keluarga ke, ya Allah, ya Allah. Maka insya-Allah kita tidak akan terjatuh kepada
bergaduh dengan pasangan ke, membuat keputusan tak betul di pejabat ke, ataupun membuat sesuatu yang makin merosakkan diri kepada organisasi, kita tak akan. Tetapi dia akan diselamatkan. Lebih daripada itu ialah daripada menjadi hamba kepada manusia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bergantung kepada Rabbi. Dan kita kena ingat bahawa Nabi Yusuf ni dah berapa tahun dah jauh daripada ayahnya, dah jauh daripada kuliah agama. Itu penting tuan-tuan ya. Kuliah Nabi Yusuf ini waktu kecil tu je ketika dengan ayahnya, lepas tu tak ada kuliah agama dah. Tak ada kuliah dah. Jadi bersyukur sangat kepada tuan-tuan, saya, tuan-tuan, kita ni banyak kuliah kan. Banyak peringatan diberikan. Nabi Yusuf ni kuliahnya pendek, tapi itulah yang dipegang. Ayat 6 daripada surah Yusuf dipegang. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu amat mengetahui, amat bijaksana. Itulah Rabb itu dipegang sampailah ketika diminta membuat pilihan. Ini kan membuat pilihan ni. Kau nak masuk penjara ke kau nak teruskan? Bukan lama sangat pun. Kan. Semua settle. Ataupun penjara. Nabi Yusuf tetap mengingat kepada Tuhan, maka dipilihnya penjara. Ya. Dan Nabi Yusuf menyatakan, kalaulah engkau tidak tasrif ini tidak memalingkan aku daripada perkara ataupun plot ini, memang aku akan ikut emosi. Memang. Nabi Yusuf bercakap begini tuan-tuan, Nabi Yusuf ni, apatah lagi kita. Kan? Apatah lagi kita. Jadi bila baca surah Yusuf ini, ia menyebabkan kita, sekali lagi yang saya bawakan awal tadi, iaitu kita tak boleh rasa selamat dengan sembahyang dan Quran kita. Tak boleh rasa selamat. Ya. Pasal yang paling suka sampaikan dalam penjara nanti, Nabi Yusuf ini dalam tafsir menyatakan pada waktu malam memang dia suka sembahyang, suka bermunajat pada Allah, sampai orang dalam penjara cakap, kau ni orang baik. Macam mana pula kau ni orang baik? Aku tahu memang kau orang baik. Pasal macam mana orang tahu dia ni baik? Disebabkan malam memang selalu bermunajat pada Allah, siang suka berziarah dan membantu kepada salmit. Kau ni ada masalah kan? Cara bercakap tu orang tahu ini orang baik. Cuma kau ni tersilap kot. Kan? Pasal dia orang pun faham. Bukan semua dalam penjara salah, bukan semua di luar penjara betul. Begitu kan? Ramai je yang luar penjara ni, tapi harapnya kita yang okey lah tuan-tuan kan. Tapi ada yang dekat-dekat mana tu, dia bukannya orang yang betul pun. Kan? Cuma dia pandai je. Masih lagi Allah tak masukkan dia dalam penjara. Tunggu saja. Sama ada penjara di sini ataupun penjara di sana, tapi kita minta agar diberikan hidayah untuk kita bersama, insya-Allah. Baik. Pada ayat yang ke-34, kita sampai ayat 35 tuan-tuan ya. Tekan habis dah. Okey. Fastajaba lahu rabbuhu. Ya, maka Allah menjawab doanya, ya. Fasarafa anhu kaidahunna. Sebiji apa yang Nabi Yusuf cakap dalam doanya, Allah jawab sebiji. Sama. Mengapa tuan-tuan? Kerana pada waktu itu dalam keadaan kritikal, Nabi Yusuf kena membuat pilihan. Kita ni ketika kena membuat pilihan, keadaan kritikal, waktu itu kita cakap saja Rabbi, insya-Allah doa itu akan dikabulkan. Pasal waktu itu jiwa kita tu dah tak tahu nak bergantung pada siapa lagi dah. Itulah namanya khusyuk. Gitu tuan-tuan kan. Kan cakap doa yang khusyuk ni tidak akan dijawab kecuali dimakbulkan oleh Allah. Disebabnya kita kena bina jiwa khusyuk, ataupun Allah khusyukkan jiwa kita dengan peristiwa. Dah lama sangat doa tak khusyuk kan. Allah bagi satu peristiwa, okey, khusyuk balik. Pasal Allah memang nak kita berdoa dengan khusyuk. Dan Allah memang nak jawab. Memang tahu dah kamu ni perlukan. Ya. Jadi dalam hal ini, rahsia mengapa Nabi Yusuf dijawab terus, fastajaba lahu rabbuhu, ya, ada perkataan fa tu ya. Fa tu maksudnya apa tuan-tuan? Makan masa sikit. Ya, memang dijawab, tapi makan masa. Mengapa makan masa? Kerana mereka pun akan adalah sidang panel ke pleno berbincang. Ini sebenarnya nak buat apa dengan Yusuf ni? Dia adalah dia punya prosesnya. Dia bukan dia hari ni doa, besok tu masuk penjara. Tak. Perkataan fa itu dia akan makan masa. Ya. Tapi nak ceritanya Allah jawab fasarafa anhu kaidahunna. Allah palingkan daripada tipu daya mereka. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia amat mendengar, amat mengetahui. Dia amat mendengar kepada jerit
perit Nabi Yusuf alaihissalam. Dia amat mendengar kepada semua komplot-komplot isteri-isteri YB dan juga YB yang ada. YB tu tahu je cerita tu, ya. Dan kita akan tengok nanti ayatnya. Sampaikan YB dekat Mesir itu, akhirnya mereka, terutama Al-Aziz itu, akhirnya mereka membuat perancangan macam mana nak memenjarakan kepada Nabi Yusuf. Bukan seorang dia boleh buat penjara, tuan-tuan, ya. Dia kena bincang dengan legislatif, dengan pihak ni, pihak sana, baru boleh masukkan orang tu dalam penjara. Dia bukan dia boleh tu, dia kena kontak sana, ya. Nanti kita tengok ayatnya. Tapi di dalam ayat ini, di hujung itu Allah nyatakan innahu huwas samiul alim, dialah, sesungguhnya dialah. Kemudian Allah guna perkataan huwa, dialah as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Mengapa sampai ada innahu, ada huwa? Nak menunjukkan apa? Bahawa sebenarnya memang betul Allah itu mendengar kepada Nabi Yusuf. Ketika kita ada perit dalam hidup, tuan-tuan, ya, ketika kita ada masalah dalam kehidupan, jangan kita rasakan bahawa orang lain tak dengar dan kita kata tak tahulah Allah dengar ke tak, pasal rasanya perit sangat ni, dah lama sangat. Allah menyatakan bahawa innahu huwas sami'. Allah itu amat mendengar keperitan yang ada. Bukan Allah tak dengar Palestin itu. Bukan Allah tak dengar. Bukan Allah tak dengar bom yang sampai ke sana. Bukan Allah tak dengar kita baca doa pagi tadi, ya, subuh tadi, mendoakan pada mereka. Bukan Allah tak dengar. Gitu, ya. Terutama bila pagi tadi tuan-tuan baca itu dengan penuh khusyuk, dengan penuh rasa ta'zim. Ya Allah, mereka tu tengah dibom, mereka itu tengah dihalau. Bila kita doa begitu, tuan-tuan, ya, bukan Allah tak dengar. Kalau ada yang kata, saya dah doa banyak kali dah, satu dunia dah doa banyak kali, tapi Palestin tu macam tak ada berubah je. Allah itu Al-Alim. Allah tahu solusi kepada perkara tersebut. Allah tahu, ya. Dan bila Allah tahu, tak sama macam kita tahu, tuan-tuan, kan. Kalau kita tahu, tak semestinya boleh buat. Tapi bila Allah tahu, Allah buat. Cuma kalau kadang kita mungkin tertanya, bilalah Palestin tu akan diselamatkan, ya. Itu sebabnya nanti kita tengok di hujung nanti, tuan-tuan, ya. Tapi saya bawakan awal sikit, iaitu kadang-kadang bukannya kita ini Allah bagi ujian, ya, untuk sekadar, ataupun bagi ujian nampak macam sekadar ujian. Tetapi Allah nak menguatkan jiwa kita makin kuat untuk Allah bagikan hadiah yang terbaik untuk jiwa yang kuat tersebut. Itu dia punya antara kesimpulan Nabi Yusuf ni lah. Nak dapat jadi menteri keuangan itu, dia kena kuat, tuan-tuan. Tak kuat, kan, dia jadi macam Al-Aziz balik lah. YB yang macam ni, kan, YB yang korup, ya. Dan YB korup ini disokong oleh isteri YB yang kena korup juga. Tak boleh YB korup, isteri dia memang ikut kuliah agama, kan, balik je, bang tak bayar bang rasuah tu bang, kan, contohnya, kan. Si YB akan sama ada dia cerai ataupun dia dah lah, jangan pergi dah, tak ada surah Yusuf, contohnya, kan, ya, mengganggu je kepada asyik-asyik nak tegur. Tak boleh, dia mesti pay up, ya. Baik, tuan-tuan yang mati Allah sekalian, ayat yang terakhir pada hari ini, thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin, ya. Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan tersebut serta orang-orangnya, ya. Maksudnya dia bukan seorang, dia merancang juga dengan YB di sana itu. Untuk apa? La yasjununnahu hatta hin, untuk memenjarakannya Nabi Yusuf alaihissalam hingga ke suatu masa. Hingga ke suatu masa ni yang mencabar, tuan-tuan. Hatta hin, apa maksudnya? Dia kalau katakan penjara 2 tahun, penjara 20 tahun, tahu bila dia nak keluar. Hatta hin ni bila, tuan-tuan, dia keluar? Penjara seumur hidup. Kan, dia boleh dalam setahun lepas tu keluar, tapi mungkin sampai kesudah dia takkan keluar. Jadi mereka merancang akan keluarkan hatta hin, sampai satu masa nanti. Tak ada ditentukan masanya tersebut, ya. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, bila kita melihat kepada ayat ini, bagaimana komplot daripada isteri tadi itu, bila mereka dah sokong kepada isteri Al-Aziz, akhirnya dia memberi kesan kepada siapa? Kepada suami mereka. Pada suami mereka. Pasal mereka adalah isteri, mereka tak boleh buat apa-apa. Mereka hanya boleh apa?
Kaidahunna ataupun kaidikunna tadi itu ialah bila mereka dicucuk oleh syaitan, maka mereka pun cucuk kepada suami dia. Dan suaminya pun merancang untuk memenjarakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan mati Allah sekalian, ini adalah kesimpulan daripada ayat 25 hingga 35, agak kecil kat situ. Nanti slide ni nanti saya bagi pada doktor, nanti boleh disebarkan. Tapi saya bacakan ya. Ayat 25 hingga 35 ni secara ringkasnya ada kaitan dengan emotional mastery. Ya, pengurusan emosi yang penting diberi perhatian. Antara Nabi Yusuf dan isteri Al-Aziz, apa bezanya? Kita tengok. Dari segi nafsu, Nabi Yusuf menolak godaan dengan tegas walau tiada orang melihat. Ma'adallah, inna rabbi ahsana mathwai, yang kita belajar tadi. Macam mana isteri Al-Aziz? Menyerah kepada keinginan syahwat secara terbuka, bukan tertutup ya. Mula-mula dah tertutup dah dalam pintu tadi tu, 7 pintu. Tapi lepas tu orang viral kan, dia cakap, okey, pergi kenduri. Ya, kau tengok kan, aku dah goda dia ni, dia tak nak. Kalau dia tak nak, kalau dia tak ikut, dia sanggup secara terbuka, tuan-tuan. Ini bila nafsu tidak diurus dengan baik. Nafsu bukan hina. Tuan-tuan kena ingat juga, nafsu bukan hina ya, tapi nafsu yang tak diurus dengan baik itu yang menghinakan seseorang. Nombor 1. Ini pengurusan emosi. Yang kedua, ego. Nabi Yusuf rendah hati, tidak balas dendam, tidak salahkan orang. Ya. Dia tak adalah nak menyalahkan siapa-siapa, ya. Dia cakap saja dia menggodaku, itu saja. Dia tak cakap lebih-lebih, ya. Tetapi apa yang disebut oleh isteri Al-Aziz, ego terluka bila ditolak dan bila digosip. Mula-mula ditolak keinginannya, maka dia cakap pada suami dia, bang, apa yang kita nak buat bang kepada orang yang nak merosakkan ahli keluarga abang? Kan? Ahlak itu maksudnya adalah yang buat kerosakan kepada ahli keluarga kamu. Jadi dia cuba bawakan dia punya perspektif dia bukan ahluna, bukan ahli keluarga kita, tapi ahlak abang punya keluarga. Jadi dia, tuan-tuan tahu kan kesan penggunaan perkataan. Kalau katakan, bang, nak rosakkan keluarga abang dengan nak merosakkan keluarga kita, manakah yang lebih tajam lagi, tuan-tuan? Abang ke kita? Kalau kita, dia kongsi 2 orang, kan? Kalau abang, maksudnya abang punya tanggungjawab, tapi diganggu oleh orang lain, jadi si suami akan rasa, dia lebih kurang kalau katakan YB punya kawasan dengan kawasan kita, dia lain, tuan-tuan, penggunaan perkataan itu. Jadi isteri Al-Aziz ini, dia waktu dia tengah dalam keadaan kena tangkap itu, ya, suaminya tercegat itu, maka dia menggunakan perkataan yang memastikan hati si suami ni kata, oi, tak boleh jadi ni. Kan, tak boleh jadi ni. Pasal ini tanggungjawab aku. Ya. Bermain perkataan adalah satu perang psikologi yang di-expose, yang didedahkan dalam surah ini. Baik. Jadi, bila ditolak, ego terluka, dan bila digosip di peringkat Mesir, dia lagilah terluka, maka dia makin bangkit. Itu yang PR stunt tadi tu kan. Dia buat satu public relation stunt untuk memastikan orang jangan ganggu ego aku. Tak seperti Nabi Yusuf, ya. Makin rendah hati, tidak balas dendam, malah akhirnya apa? Tak apalah, aku pilih penjara lah. Kalau katakan itu lebih baik berbanding dengan aku balas dendam dengan mereka ini. Dan kita akan nampak nanti ke depan nanti, Nabi Yusuf memang tidak balas dendam walaupun pada isteri Al-Aziz. Dia nak kebenaran saja, bukan nak dendam. Ya, sampaikan cara dia bercakap tu nanti kita akan perhatikan pada pada bulan akan datang, tuan-tuan, ya. Baik. Kawalan diri Nabi Yusuf, pilih penjara daripada tunduk kepada maksiat ataupun jenayah. Ya. Isteri Al-Aziz mahu kontrol naratif dengan ugutan dan manipulasi. Kita dah belajar tadi kan. Kalau kamu tak ikut, kamu tak buat, aku akan penjarakan. Berkali-kali tu. Dia ulang berkali-kali. Pasal apa? Pasal dia menggunakan kaedah ugutan dan manipulasi untuk kehidupan dia. Okey. Dari segi transparansi, ketulusan, terus mempertahankan kebenaran walaupun berisiko. Nabi Yusuf cakap bahawa dia yang menggoda aku. Terus cakap itu saja. Ya. Isteri Al-Aziz berbohong dan cipta persepsi palsu. Berbohong. Ya, cara bohongnya itu ada 2 jenis kan. Satu di depan suaminya, satu lagi di khalayak ketika kenduri tadi.
Tindakan ketika krisis, Nabi Yusuf berdoa dan mohon kekuatan daripada Allah. Itu cara mengurus emosi tuan-tuan ya. Terus saja mengadu kepada Allah pasal apa? Pasal horizontal punya solution habis dah. Habis. Ya. Tetapi isteri Al-Aziz buat apa? Buat keputusan berdasarkan perasaan tercabar. Itu yang buat kenduri tu. Kan? Buat kenduri. Yang penting apa? Yang penting nafsu dan ego aku sentiasa dibesarkan. Bukan dibesarkan Tuhan. Kalau besarkan Tuhan maksudnya, ya Allah, kalau katakan aku ni jadi orang yang masuk penjara pun, ataupun aku ni turun pangkat ke, ataupun aku ni kadang-kadang mungkin kena tukar aku tukarlah apa yang perlu ditukar. Tak apalah ya Allah, kalau kena berhenti ke, kalau kena apa ke, yang penting aku memilih Tuhan berbanding cabaran, ujian untuk berbuat dosa tadi. Okay? Kemudian rujukan nilai nombor 6 tuan-tuan ya. Nilai takwa dan redha kepada Allah, itu yang dipilih oleh Nabi Yusuf AS. Sistem, value sistemnya adalah takwa, redha Allah. Allah, kau suka aku? Suka. Masuk penjara? Masuk penjara. Kan? Kalau kau suka aku, ataupun kalau aku ikut cakap mereka, tapi kau tak suka, ya Allah, kau tak redha, aku takkan buat. Ma'adzallah. Ya, terus cakap, kau dah berbuat baik kat aku, ya Allah. Kau dah bagi macam-macam kat aku. Ya. Kalau dia ajak aku buat tak baik ini, ma'adzallah. Itu sistem nilai Nabi Yusuf. Ya. Macam mana pula isteri Al-Aziz? Nilai kehendak diri dan kehormatan sosial. Ya. Kehendak diri dia nakkan si Yusuf, Nabi Yusuf AS. Ya. Dan kehormatan sosial ialah dia panggil orang-orang untuk justify apa yang dia buat. Bukan kerana Allah pun. Mana kenduri tadi bukan kerana Allah. Kalau kenduri kerana Allah, dia cakaplah, saya minta maaf. Kamu kagum kan? Kamu kagum. Okey, saya minta ampun lah. Sebenarnya saya yang buat salah tersebut dan Nabi Yusuf ini yang betul. Saya bersedia untuk masuk penjara. Dia yang offer kan? Saya sabit dengan kesalahan. Saya mengaku. Dah mengaku tuan-tuan. Senang nak masuk. Dekat mahkamah kalau dah ada pengakuan, kan, direkod ketika conversation, senang jadi bukti. Tapi tidak itu menjadi nilai bagi isteri Al-Aziz. Ya, sistem nilainya kehendak dia dan kehormatan sosial. Dan itu sebabnya kehormatan sosial ini adalah satu ujian tuan-tuan ya kepada kita. Iaitu kita nak dihormati. Siapa yang tak nak dihormati? Tapi rupanya dia boleh menjadi ilah, menjadi syirik kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau tak diuruskan. Baik. Reaksi bila ditolak Nabi Yusuf, redha, tidak menjatuhkan maruah sesiapa. Maksudnya bila ditolak, maksudnya diancam untuk penjara, dia redha. Ya, ahabbu ilayya, istilahnya aku lebih cinta penjara itu. Tetapi bagi Nabi isteri Al-Aziz, dendam, ugut penjara, cipta tekanan sosial. Ya. Dia dendam. Mengapa jadi dendam? Kerana asalnya unresolved feeling. Asalnya dia dengan suami dia je. Tuan-tuan ya. Dia dengan suami dia saja. Tapi dia bawa kepada Nabi Yusuf, kemudian dia bawa kepada dendam, dia bawa sampai peringkat negara Mesir. Cuba tuan-tuan bayangkan. Asalnya daripada dalam rumah aja, dia boleh bawa sampai ke peringkat negara. Jadi isu di peringkat negara kita di Malaysia ini, sebenarnya banyak isu itu dia bermula daripada mana tuan-tuan? Dalam rumah. Dalam rumah. Ya, kadang-kadang ada masalah suami isteri, ada masalah adik-beradik. Kemudian dia akan cari exit plan dia ataupun solution dia dekat luar. Kemudian dia buat beberapa komplot untuk justify unresolved feeling yang ada tersebut. Sama macam abang Nabi Yusuf. Ada isu, dia buat isu dan akhirnya melibatkan apa? Yang masuk dalam telaga, kena jual sampai ke Mesir. Dia punya naratif tu besar. Bila unresolved feeling, tapi semuanya adalah ketentuan daripada Allah. Outcome, Nabi Yusuf bila redha dengan Allah, naik martabat, walau di penjara, dihormati oleh langit dan bumi. Nanti kita tengok pada siri akan datang macam mana Allah menyusun. Dan apakah outcome kepada isteri Al-Aziz? Nampak macam menang. Nampak macam menang lah ya. Pasal orang isteri YB semuanya dah sokong dia dah. Dah sokong dah. Tetapi akhirnya dimalukan, dihina dan akhirnya hilang kepercayaan. Akhirnya Al-Aziz tadi pun turun dan yang naiknya adalah siapa? Nabi Yusuf alaihi salam.
Ya, macam mana itu berlaku, insya-Allah kita akan lihat pada bulan-bulan akan datang. Dan tuan-tuan dimati Allah sekalian, ya, contoh emosi di tempat kerja, ditegur bos secara terbuka, reaksi biasa apa? Rasa malu, marah, mahu membalas atau tarik diri. Emotional mastery apa? Ambil nafas, kawal ekspresi, tangguh reaction dan fikir apa yang dia cuba sampaikan di sebalik nada marahnya. Ya, tangguh reaction dan bincang secara peribadi. Ini emotional mastery yang kita boleh belajar daripada ayat 25 hingga 35. Ya. Yang kita belajar apa? Nabi Yusuf dia bila diberikan sesuatu ujian, cara dia handle itu berbeza dengan cara isteri Al-Aziz. Ya. Ataupun staf tidak buat kerja berkualiti. Ya, reaksi biasa apa? Terus membebel atau sindir dalam mesyuarat contohnya. Tapi kalau katakan orang yang bos yang ada emotional mastery menggunakan ayat 25 hingga 35 Nabi Yusuf tadi, maka kesannya apa? Guna pendekatan curious, nak tahu, bukan judgemental. Ya. Pasal apa? Pasal kalau judgemental macam isteri Al-Aziz tadi lah, ya, tolak maksudnya, ataupun kalau kerja tak berkualiti, ini pemalas contohnya kan, sini, akhirnya dia akan mewujudkan akhirnya dendam daripada bos kepada staff pun kepada bos. Dia emotional mastery ini adalah satu topik yang besar, tapi saya bukan fokus pada situ, ya. Secara ringkasnya dia boleh bawa sampai situ, berpandukan kepada ayat 25 hingga 35 sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan mati Allah sekalian, sebagai penutup, fitnah boleh datang dalam bentuk godaan, tekanan sosial dan sistem yang menindas. Tetapi jika prinsip dan doa, dua perkara, ya. Prinsip ataupun sistem nilai, dan sistem nilai itu pula dipasakkan dengan doa macam Nabi Yusuf tadi. Rabbi as-sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani. Nilainya itu dikombainkan dengan kesedaran bertuhan. Maka apa yang berlaku? Allah melindungi walaupun dihumban ke dalam penjara. Jadi ini sedikit daripada surah Yusuf ayat 25 hingga 35, dan episod seterusnya ya, ayat 36 hingga 44, apa berlaku dalam penjara, bagaimana penjara menjadi asas Nabi Yusuf dibawa kepada raja, mengapa raja perlukan nasihat Nabi Yusuf padahal sudah ada penasihat. Macam mana Allah susun perkara tersebut, apa signifikannya dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan bertemu pada bulan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dalam masa 1 jam setengah ini. 1 jam setengah. Ya, terima kasih atas perhatian. Moga-moga memberi manfaat kepada kita, dan moga Allah terima amal kita. Allah menerima amal kita pada Ramadan yang lepas, istiqamah pada bulan Syawal, dan moga-moga Allah jadikan kita sebaik Nabi Yusuf alaihi salam, ya, sesabar Nabi Yusuf, dan sebaik-baik insan mengikut jejak Nabi Yusuf, sudah tentunya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.